Salam sejahtera kepada semua pengundi Karamunting. Calon Barisan Nasional untuk Dun Karamunting, Datuk Ching Kim Hyung, bukan sahaja memiliki pengalaman dan pengetahuan dalam bidang ekonomi dan perniagaan, tetapi beliau juga aktif menyumbang dalam pembangunan sukan negara, khususnya penglibatan beliau dalam sukan wushu, dan beliau adalah timbalan Presiden Persatuan Wushu Malaysia. Rekod menunjukkan bahawa kepimpinan beliau bersama dengan pasukan dan kehandalan atlet wushu negara meraih pelbagai pingat emas dan kejayaan membangunkan negara dan mengharumkan nama negara di peringkat antarabangsa. Pada PRU Sabah kali ini, insan yang lebih mesra dipanggil sebagai Achin atau Datuk Chin ini tidak asing lagi bagi penduduk tempatan, khususnya di Dun Karamunting. Anak watan Karamunting ini bukanlah bidan terjun yang hanya muncul pada musim pilihan raya saja, tetapi beliau adalah insan yang sentiasa ada bersama dengan penduduk Karamunting, susah senang tetap bersama rakyat. Saya yakin setelah mandat diberi pada 29 November ini, Achin akan terus bekerja dan menunaikan janjinya satu persatu, seterusnya mengangkat suara warga Karamunting, membangunkan Karamunting ke tahap yang lebih baik. Oleh itu, saya merayu kepada semua pengundi, undilah Datuk Ching Kim Hyung, calon Barisan Nasional BN, calon nombor 3. Selamat mengundi.